tak lepas travel je rambut jadi kering, kusut, susah nak sikat. Padahal sebelum pergi cantik je. Ramai tak sedar masa travel ni lah rambut paling terseksa sebenarnya. Dalam kereta ataupun flight, aircon ni keringkan rambut. Bagi yang bertudung pula, bila pakai tudung terlalu lama, rambut jadi lembap dan berbau. Sebab tu kena buat 3 benda ni. Pertama, ikat rambut longgar, jangan terlalu ketat. Yang kedua, bawa serum dan sapu sebelum pakai tudung. Yang ketiga, keringkan rambut betul-betul dulu sebelum keluar. Simple je kan? Tapi efek dia besar untuk elak rambut rosak. Kalau awak sayangkan rambut awak, jangan tunggu rambut rosak baru nak rawat. Saya dah bantu ramai wanita muslimah pulihkan rambut lepas travel. Tahu keadaan rambut awak sekarang, boleh hubungi di 017 616 2426. Bye-bye.